Okay, kita potong pakai grinder. Kita buat petak molek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah bersama saya lagi Madila Engineering. Okey tuan-tuan, alhamdulillah progres kita untuk rumah ni dah settle dah bahagian plaster. Cuma dekat dinding dapur dinding tandas saja. Yang lain semua dah settle belakang dah. Okey, jom saya nak share. Kita dah siapkan laluan pipe dengan trunking untuk bahagian dapur dan ruang tamu dia. Okey, untuk bahagian dapur ni kita jalankan trunking GI. Kita turun. Ini kita akan pasang DB lah dekat sini. Okey, cara mana kita buat? Kita jalan trunking sini straight. Okey, sampai ke situ. Nanti kita akan sambung untuk bahagian office tu. Okay, kita dah siap jalan belakang dah. Untuk DB ni dia kontrol dapur basah ni, awning dekat luar ni. Lepas tu dapur kering dengan bahagian ruang tamu. Okay, jadi bila kita buat tulang macam ni tuan-tuan, jadi senang saya buat kerja. Daripada pipe tu saya tarik tu pergi ke trunking tu. Okay, maknanya daripada pipe tu masuk trunking. Okay, yang ni untuk lampu dengan kipas. Yang tu 2 butir lampu. Okay, kipas 2 butir lampu. Okay, dengan 2 butir lampu. Jadi alhamdulillah dah settle belakang dah untuk jalan pipe. Yang ni sama kot, 2 butir lampu, 1 kipas, 2 butir lampu tu masuk trunking. Yang ni kat bahagian ni ada lampu downlight so. Yang tu pun ada lampu downlight satu. Tak apa, nanti untuk setiap poin-poin tu kita akan tunjuk satu persatu lah. Cuma macam ni lah tuan-tuan cara kita buat jalan pipe dengan trunking. Untuk memudahkan kerja-kerja tarik kabel lah. Yang ni saya terpaksa tebuk dia punya bing ni. Sebabnya dia punya bing ni ke bawah ni dia dah rendah dah tuan-tuan. Jadi kalau saya buat pipe bawah bing, nanti saya nak buat ceiling nanti lagi rendah. Jadi nanti dia boleh buat ceiling rapat ke bing lah. Jadi tinggi dah sikit kan. Okey, satu lagi tuan-tuan saya nak share. Biasanya kalau selepas plaster, okey, dia akan jadi gini lah. Dia akan udah gini kan. Dia akan udah gini. Lepas tu dia penuh dalam kotak tu. Sama juga tengok macam ni. Dia akan udah gitu. Jadi untuk bagi cantik, kita potong pakai grinder lah.